Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel Dania J Pista Brother. Hari ni saya tak nak buat video vlog ataupun video pergi makan ke video apa everything kan. So hari ni saya nak buat apa depan saya ni. Saya ni ada satu kotak. Apa tu saya beli kan tahu kan video yang lepas saya ada upload, dia cakap nak buat satu unboxing barang ni kan. So barang ni sudah sampai tadi je. So saya nak buat unboxing. So apa tu? Let's get started. So barang tu ada kat depan ni. Apa lagi kita unboxing dulu, okay? Dia bungkusan susah. Dia kemas tak. Dia apa? Butek lah beli barang ni. Gitu ya. So kita Air. So okay, kita korang dah nampak apa tu? So sekejap So saya udah jam yang baru sekarang ni jam G-Shock Kid Goody. So saya ada jumpa dekat TikTok shop pula silap kat Shopee ada yang harga murah sikit 119 50 harga dia 119 59 sen. So tu kopi ori lah orang tu. Sebab kalau nak beli ori dia harga 3,000 ke atas 2,000 lah, something like that. So kita buka jap. Dah buka kan. So nak tengok apa dalam dia. Let's go. Jap. So dalam dia kotak dia kita kena susun sendiri, kena apa luar kan. Nantilah kotak dia kita kena. So kotak dia macam ni. Ada lighting lah kalau buat tu. So kita buat sendiri. Nantilah kotak dia saya buat sendiri semua bagai. So dapat paper bag dari jam ni lah. Kasih orang panggil. Okay, kita tak lagi Kid Foodie. Kopi ori tapi nampak ori. Cantik macam tu tahu lah kan. So kita dapat lagi. And then dapat apa ni kat dia warranty card gitu. So dapat buku menu dia bapak kebal tebal tu. So itu biasa buat apa. So dan dia kosong. Mana jam dia salah apa ni. Jom. So jam dia ada kat sini. Dekat sini lah. So jam dia yang ni sumpah tu pattern ni memang aku minat gila. Banyak jam Daisy yang lawa-lawa semua tu kan. Saya minat gak, cuma yang ni minat gila nak mampus. InsyaAllah lah kan kalau kita umur 16 dah boleh kerja ke apa kan. InsyaAllah kalau ada gaji lebih kita beli yang ori punya. Gitu lah. So saya beli ni saya tak tahu apa bezanya Kid Goody yang biasa dan Kid Goody V3 Premium. Sekejap saya tutup lampu jap. Saya pun tak tahu apa beza Kid Goody yang biasa dan V3 sebab saya tengok ada yang banyak review kan. Salah minta maaf sebab saya tak tahu sangat pasal Kid Goody jam ni. So anjay lawa dok sumpah. Jangan saya pakai jap. Nanti saya review yang belakang ni. Buat lawa tu. So pattern dia sumpah lawa. Nak OTD ke kan, nak mirror kan. Sumpah tu lawa dia, tak boleh nak cakap apa lah. Sebab saya dah tengok semua review tu lah. So kita boleh dipercayai orang beli. So kalau siapa nak beli yang Kid Goody yang kopi ori teman-teman, tapi tak nak beli kat TikTok shop sebab TikTok shop ada yang biasanya orang jual live, kadang macam scammer lah, seakan scammer kan. So ini beli kat Shopee sumpah. Kopi ori teman-teman dari Japan Premium V3. Sumpah lah mesin. Siapa nak boleh saya tekan saya boleh link kat bawah. Ya, tadi tak ada bos. Dulu ni asyik gabut. So kita tengok ke belakang ni. Let's go. Okay, korang nampak tak? Fokus. Mangkuk dia lah.
So kau nampak tak ni dari Japan? Japan. So dari sini kita boleh nampak yang ni dari saya pun tak nampak sangat Japan lah, kalau kau nampak lah DW6900FS. Lepas tu ni dari Japan ni. Cuba perasan. So dia nampak dia hawa betul. Bagi saya semua function. Sampai situ je video saya untuk unboxing jam G-Shock KQD 6900FS. So jangan lupa tekan button like, subscribe, tekan share, komen kalau boleh komen okay. So itu saja. Siapa mau beli kan jam G-Shock ini yang kopi ori 121, sumpah dia macam dia punya jam kopi ori, boleh tekan link di bio bawah. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Habis time brother.